juga. So untuk restore, so sama juga ini page sama lah. So tekan sini restore. Oh, situ je. Ya, situ saja. So biasa dia dah point kepada ini path. So itu date lama tu. Ini nama punya, lama punya. So Browse lah. So you browse, you select yang baru punya. Tadi save latest 15. one. Ya, hari 15 punya. Okay, tekan open. So pastikan current project. Current project. Ya, pasti. Kalau new baru project? dia alright. Kalau new project, dia buka project yang baru. Oh. So pastikan current project, tekan OK. So dia akan tanya, akan override. Yang lama akan delete. So you tekan yes. Yes. Okay. Sebab ni masih jalan. Dia jadi read only. So biasa kami kasih dia tutup lah, tapi case ini pun boleh you tekan OK saja. Dia akan sambung. Yang kali kedua restore ni dia cepat sikit lah. Ya. Lebih cepat sikit. Dia tak akan keluar warning tu lah. Sekarang sebab dia tengah jalan. Okay. Selepas tu dia sebab dia restore, dia delete sudah. So dia akan aktif, dia akan select yang mana-mana yang tak compound punya. So ingat make aktif untuk tadi punya. So selepas make aktif, confirm tak compound. So tengah jalan dapat you pergi sini, masih running, you restart semua. So boleh check untuk admin punya yang hilang. Sudah hilang. So untuk line punya Okay. 1A, 1B. Okay. 2B, 2A. 2A. Okay. Okay dah. Okay. So, Good job, yang- Jensen.